Saya kerja dan saya layak untuk tuntut kos penginapan hotel 500 dari syarikat. Jika saya duduk hotel 100, saya tetap tuntut 500. Boleh atau tidak? Dalam syarikat yang dia bekerja membenarkan kalau pergi kerja outstation, dia boleh tidur hotel 100, 200, 300, 400, maksimal 500. Kok anda murah. Lagi. Lalu dia pun pergi tidur hak 100, claim hak 500. Faham lagi? Jadi dapat untung berapa? Untung 400. Boleh atau tidak? Tak boleh jawab. Bergantung kepada majikan. Adakah majikan kamu membenarkan seperti itu? Ya, boleh. Silakan. Tapi goliknya majikan benar tak? Tak lah. Kalau mu tidur 500 baru claim 500. Mu tidur 200 claim 200. Kita suka tak? Kita majikan tuan punya syarikat, pekerja kita tidur 100 minta 500. Suka tak? Kamu saya suka. Faham lagi? Nah, dah leh. Hukumnya haram. Banyak lagu ni. Tipu mileage, claim dan sebagainya. Betul tak? Naik bas, claim naik kapal terbang. Jalanan 200 kilo, claim 400 kilo. Kemana duit punya pasal. Haram pun haram lah, asal masuk duit. Akhir kat gini jumpa dengan api neraka. Nak gaya tak apa, biar pitih kita sungguh. Jangan pitih orang. Nah.